Assalamualaikum semua, kembali ya bertemu di channel saya Hamsia Misha. Okay, hari ini saya nak buat bubur biji nangka semestinya cara saya. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Di sini bahan yang pertama dia ataupun bahan utama dia tepung pulut sebanyak 1 cawan, 1 sudu tepung gandum. Ini contoh tepung gandum yang saya gunakan dan ini tepung pulut yang saya gunakan. Kemudian kita ada air. Air ini kegunaan dia untuk merebus adunan nanti. Okey. Ini air kita kegunaan dia untuk membancuh. Sedikit air kapur ya. Kita lebih kurang dalam 1 sudut makan air kapur sirih. Kemudian kita ada gula putih ataupun gula pasir dan juga ada halba yang biji halba kalau tak silap saya lah. Kemudian kita ada garam, sedikit garam yang diperlukan ataupun garam secukup rasa dan juga pewarna makanan yang dibenarkan. Kemudian kita ada santan dan sehelai daun pandan. Okey, itu sahaja bahan-bahan dia. Jom langsung kita membancuh adunan. Okey, kita masukkan sedikit garam ya. Sedikit garam. Kemudian kita letak 1 sudu. Okey, kita masukkan tak penuh pun ya, 1 sudu air kapur. Kemudian kita gaul dan masukkan juga air ya, air yang perlu kita kita membancuh sikit demi sedikit masukkan air. Kita tak buat banyak ya kawan-kawan, kita buat sikit je sebab maklumlah kan di rumah ni ataupun budak-budak sekarang kan suka makan pizza gitu. Bibil sikit ya. Dia tak suka makanan tradisional. Okey. Kita masukkan lagi air ya, sikit demi sedikit. Masukkan lagi. Kita jarang ya buat kuih ni ataupun jarang buat manisan ni. Hanya di bulan puasa je. Okey, masukkan sikit lagi. Okey, sampai tahap ni saya akan uli dengan tangan. Menggunakan tangan saja, tapi saya mohon maaf saya tak rekod ya. Al-maklum lah ya. Okey, saya akan menggunakan tangan. Okey, kita dah uli ya dengan tangan tadi. Kita ada 2 warna di sini, putih dan kuning. Okey, kita nak sampai masanya kita nak apa ya? Nak gentel-gentel. Nak gentel-gentel ya. Kita gentel menggunakan tangan lah ya. Tapi kita gunakan tangan, kita uli di tepi di tepi besen ni. Macam tu. Sampai habislah kita gelentel ya. Tu. Okey, kita ambil ni kan seketui sikit-sikit, kita gelentel kan di bahagian tepi besen sampailah habis. Oh, kita kena cantikkan lah. Tu macam tu je. Okey. Okey kawan-kawan, kita dah siap ya. Bak kata Dik Ryan dah siap digelentel. Okey, inilah rupa dia atau hasil dia. Yang saya cakap tadi, kita tak buat banyak ya. Dah siap, jom kita langsung memasak santan dia. Ini kita jerang ya sehingga masak. Sebelum mendidih, saya akan masukkan gula pasir. Masukkan juga masukkan juga secubit garam.
Okey. 2 cubik garam. Okey. Kita masak hingga dia mendidih. Lagi dia dah mendidih ya. Kan dah mendidih kan. Okey, kita bolehlah tutup api ya. Okey, air dah mendidih ya. Kita masukkan apa tadi kan? Yang kita gelentel tadi tu. Tepung lah ya, tepung pulut yang dah kita bulat-bulatkan gitulah. Kita masak sehingga dia timbul. Okey, adunan tepung tadi dah timbul ya semuanya. Tapi kita tak terus angkat ya, kita biarkan dulu dalam 1-2 minit lagi baru kita angkat ya. Okey, dia dah timbul dah ataupun dah kembang, jadi kita tutup api. Kemudian kita angkat. Kita terjunkan ke dalam air sejuk ya. Air sejuk biasalah. Okey, dah siap macam ni. Langsung kita terjunkan balik ke dalam santan. Okey, sekarang kita terjunkan dia ke dalam santan. Ya, okey. Inilah dia hasilnya. Bubur biji nangka. Cara saya semestinya. Dah siap dimasak. Tapi kita tak boleh rasa ya, sebab kita sedang berpuasa. Inilah dia hasilnya. Ya kawan, selamat mencuba. Terima kasih yang dah support. Suara pun tak berapa nak elok dah. Ya, terima kasih banyak. Moga jumpa lagi di lain konten, di lain masa. InsyaAllah. Terima kasih banyak lagi sekali. Assalamualaikum.